Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nilai bin Muhammad Jali. Jadi, pada hari ini saya akan berkongsikan sebuah kisah yang bertajuk Pak Pandai. Jadi, tajuk cerita ini ialah Pak Pandai yang selalu percaya. Jadi, kisahnya bermula pada suatu hari tinggal seorang lelaki bernama Pak Pandai. Untuk dijadikan cerita, isteri Pak Pandai pergi ke sungai. Sementara Pak Pandai ditugaskan oleh isterinya untuk menjaga anaknya. Seperti yang kita sedia maklum, Pak Pandai merupakan seorang yang sangat lurus bendur dan terlalu percayakan apa yang orang lain katakan. Jadi, sementara isterinya pergi ke sungai, dia menjaga anaknya. Jadi, pada waktu itu, anaknya menangis dengan sangat kuat. Jadi, apa yang Pak Pandai ini lakukan? Dia teringat akan pesanan jirannya. Apabila anak menangis dengan kuat di dalam buaian, maka ayunkan buaian dengan sekuatnya. Maka, seperti yang kita sedia maklum, Pak Pandai seorang yang lurus bendur. Jadi, dia mengayun buaian dengan sangat kuat, sehingga kan anaknya lebih kuat menangis. Jadi, dia pun seketika panik dan syukur keadaan ilahi, isterinya datang tepat waktu. Jadi, isterinya menolongnya, dan dari kejadian itu Pak Pandai sedar bahawa kebaikan sahaja tidak cukup. Namun, kita juga perlu berfikir secara realistik. Jadi, itu saja daripada saya. Sebenarnya cerita Pak Pandai ni banyak lagi kisahnya. Saya mengambil hanya beberapa daripada kejadian atau situasi yang melibatkan Pak Pandai. Jadi, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.